Hai, tengoklah ni. I dekat England. Kami nak gerak pergi. Tengok awan tu cantiknya. Oh, kami nak pergi mana? Pergi airport. Masuk je dalam, kami terus check in. Tengoklah dorang tu tak settle lagi. I sudah dah pakai member pas je. Laju, friendly betul style dorang ni pun. Settle tang situ, kami pun menuju puncak gemilang cahaya. Yeah, naik balon. Phew. Masuk dalam flight yang duduk sebelah I, kiri kanan Mas Saleh. I nak tengok view tapi jauh betul window. Oh, itu je. Seksanya lah nak keluar dari flight ni. Wah, boleh bernafas mula. Kita orang dah sampai Lombok. Tengoklah mak orang ni. Keluar dari situ, bukan kita yang cari super yang cari kita. Fancy kereta dia. Skrin besar gedabak. Oh, macam ni tempat dia. Sampai je dekat Senggigi, terus kena sambut dengan budak-budak yang duduk area situ. Dekat sinilah tempat kita orang stay. Villa Camilla. Hehehe, I rasa seram sejuk lah masuk sini. Tengoklah ni tempat dia. Ni dia punya swimming pool. Cantik. Barang pun tak sempat masuk dalam lagi. Diorang dah masuk dulu dalam kolam. Yang ni pula tempat untuk I supposedly tidur. Meremang rasa. Kucing tu buat tambah seram tau. I takutlah. Okay, itu hari first kami dekat Lombok. Hari kedua dekat next video. Thank you for watching. Bye.